Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan, saya menyokong penuh gesaan yang dibuat oleh DEPSI, Pemuda Sosialis DAP, yang menggesa supaya Parlimen dibubarkan oleh Datuk Seri Anwar kerana UMNO BN jelas mengkhianati kerajaan madani dan perpaduan berikutan dengan keputusan di Negeri Sembilan, keputusan bertanding solo di Johor dan lain-lain. Dan saya juga menyokong penuh cabaran yang diberikan oleh Dr. Akmal yang mencabar DAP menarik sokongan di Perak dan Pahang, kerajaan Perak dan kerajaan Negeri Pahang. Kerana kita tahu bahawa kalau DAP tarik sokongan, kerajaan Perak dan kerajaan Pahang akan tumbang, kecuali kerajaan perpaduan Perak dan Pahang akan tumbang dan BN boleh menubuhkan kerajaan semula dengan sokongan daripada PAS dan Bersatu. Kerana itu bagi saya inilah masanya untuk DAP menunjukkan kekuasaan dan juga menunjukkan kekuatan mereka, prinsip mereka. Mereka boleh tarik sokongan bila-bila masa di Pahang dan Perak kerana jelas BN bongkak, sombong sehingga membelakangkan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan dan juga di Johor. Di Johor mereka tanpa segan silu tiba-tiba mengumumkan untuk bertanding solo tanpa konsult, tanpa berbincang dengan rakan gabungan itu, rakan gabungan kerajaan perpaduan itu Pakatan Harapan. Memanglah di Johor itu daripada awal lagi mereka memang tidak menghormati Pakatan Harapan sehingga tidak ada pimpinan Pakatan Harapan, ADUN Pakatan Harapan dilantik dalam pentadbiran kerajaan perpaduan di Johor. Begitu juga ahli majlis tak dilantik di kalangan PH, ketua-ketua kampung dan sebagainya. Jadi bagi saya inilah masanya untuk DAP membalas tindakan DAP atau PH membalas tindakan BN UMNO yang jelas membelakangkan Pakatan Harapan. Kalau sekiranya Datuk Seri Anwar tak nak bubar Parlimen pun, DAP boleh tarik sokongan di Perak dan Pahang. Kita ajar sikit UMNO Barisan Nasional, khususnya Dr. Akmal ini kan, yang jelas tidak langsung menghormati rakan gabungan Pakatan Harapan. Jadi saya sokong penuh gesaan DEPSI untuk Datuk Seri Anwar bubarkan Parlimen, dan sokong penuh juga cabaran Akmal untuk DAP tarik sokongan di Perak dan Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.